Kalau kita dalam konteks rasuah, tuan-tuan, kalau kita betul-betul nak mengkeras, nak bagi betul-betul ada impact besar, tuan-tuan, ambil daripada atas. Yang bawah pun kita ambil juga tindakan. Tapi yang paling penting pada atas. Kalau atas diambil tindakan, yang bawah akan takut. Tapi kalau atas dibiarkan, atas yang menggalakkan rasuah, tuan-tuan, bawah ni akan bermaharajalela. Aspek yang paling penting, tuan-tuan, kalau kita lah yang bercakap dalam konteks Islam, termasuklah agama-agama lain juga, tuan, dalam aspek agama, tekankan aspek agama, kata insya-Allah kita akan rasa takut, tuan. Kalau tidak ada sedikit pun perasaan takut. Amat menduka citakan ada di kalangan orang-orang Islam. Kita dah anggap rasuah tu dah jadi macam budaya. Tak salah pun rasuah. Kita boleh ambil, semua ambil rasuah, tuan. So inilah menyebabkan salah satu sebab kenapa kita, tuan-tuan, sampai sekarang masih ada lagi isu rasuah ni, dah isu yang besar. Yang saya boleh kategorikan sebagai musuh nombor satu negara lah. Kalau dulu saya dekat narkotik, saya mendefinisikan Kadah sebagai musuh nombor satu negara. Dari 1983 sehingga 2004, itu 1 tahun masih lagi tak jaya. 40 tahun tuan kita lawan. Tapi sekarang itu rasuah, musuh nombor satu negara. Dan dalam konteks ini juga, tuan-tuan, sama dalam masyarakat awam, swasta, di kalangan ketua-ketua mereka, tuan, ada yang terlibat dalam menyuburkan amalan rasuah. Ada juga di kalangan kita ni yang memimpin, tuan-tuan, melantik individu-individu, pegawai-pegawai yang sealiran dengan kita. Kalau kita makan rasuah lah. Dengan harapan, apabila kita pencen nanti, bersara nanti, pegawai ini akan terus menyalurkan sumbangan-sumbangan rasuah kepada beliau. Jadi yang dilantik itu semua sealiran lah. Kalau puas makan rasuah, yang dilantik pun makan rasuah juga. Bakat-bakat makan rasuah. Kalau boleh sampai 6, sebelum mati lah makan rasuah tu. Itu yang kita perlu pastikan. Kalau kita nak pastikan rasuah ni dibentras, tuan-tuan, pastikan pemimpin yang lantik tu yang betul. Yang melantik orang yang betul. Kalau pemimpin tak betul, dia akan lantik orang tak betul. Untuk memastikan kesinambungan rasuah tu. Terusan, tuan-tuan. Sampai pencen. Ada yang nak pencen lah, buat rumah beratus juta. Ini pejabat awam, tuan-tuan. Kita tahulah dalam bisnes swasta ni, pegawai sanksi pun ada, pencen buat rumah. Tapi saya cakaplah konsep pejabat awam yang setakat makan gaji. Pencen rumah, 13 juta, tuan. Dapat duit dari mana? Itulah sikap yang ada, tuan-tuan. Kalau ini berterusan, memang banyak juga di kalangan kita, tuan-tuan, khususnya di kalangan orang Melayu Islam kita lah, yang masih lagi, tuan-tuan, beranggapan rasuah ni okey ya. Diorang beranggap rasuah, tuan, cukup tahun pergi haji habis. Balik haji bersih, seputih, kertas putih, kain putih. Setiap bulan dia pergi umrah, setiap tahun dia pergi haji. Tapi duit rasuah. Dengan anggapan dia, bahawa tindakan dia makan rasuah tu tak apa. Dia pergi haji, minta maaf, minta ampun, minta Allah ampun. Tak ada, tuan. Rasuah ni, kita punya dosa kita dengan masyarakat. Tadi pun, sajak yang Datuk bacakan tadi, dengar ni elok. Melibatkan kerosakan negara dan sebagainya. Kalau tuan-tuan makan rasuah, Datuk-datuk makan rasuah, tansi-tansi makan rasuah, khususnya dalam konteks agensi penguat kuasa, tuan-tuan pergilah minta maaf dekat satu-satu ni rakyat Malaysia. 33 juta pergilah minta. Kena faham betul-betul, tuan. Ini bukan saya bercakap, ni ustaz. Faham betul-betul. Kalau tuan-tuan buat dosa dengan Allah, tuan-tuan minta ampun kepada Allah, tak apa. Allah ampunkan. Ini dosa, tuan-tuan. Ini rasuah dosa dengan manusia. Bukan dengan Allah. Dengan Allah mana dia lah. Faham tu, tuan-tuan. Saya pernah membuat perbandingan. Minta maaf. Bagi yang non-Muslim, minta maaf, rasuah dan juga khinzir. Orang Melayu Islam ni, tuan-tuan, kalau sebut khinzir dia cukup ni, pantanglah dengar benda ni. Rasuah tak apa. Untuk makluman tuan-tuan dan datuk-datuk semua, khinzir yang kita haram makan, tuan-tuan, kalau dalam keadaan darurat boleh makan. Tapi rasuah ni dalam apa keadaan sekalipun adalah haram. Faham? Adam masuk dalam kepala, tuan-tuan. Itu perbandingan ni, tuan-tuan. Betapa teruk jijiknya rasuah ni.